Maknanya dalam bab muamalat ni, moden sampai tahap mana pun kita jual beli hari ni, dia akan ada garis panduan yang jelas. Yang mana saya boleh sebut sini dalam bab jual beli ni, dua asas yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, redha antara pembeli dan penjual, dan yang kedua, tidak ada unsur gharar ataupun riba. Apa-apa jual beli pun, sama ada online ke cash ke. Sebab tu kalau kita tengok Majma' Fiqh Islami, yang ni mungkin orang baru tahu kot. Saya pun tahu pun sekitar tahun 2012, 2013. Majma' Fiqh Islami sedunia, dia ada laman web dia. Dia ada keluarkan satu artikel tu tahun 2008, tentang hukum menggunakan kad diskaun bagi urusan jual beli di mana-mana tempat, sama ada pasaraya, baqalah ni kedai runcit ke, kedai yang jual barangan-barangan harian ni, istihlak ni benda-benda makanan harian kita, ataupun kedai mana-manalah, kedai buku, kad diskaun. Dengan adanya kad tu kita dapat diskaun. Apa hukum guna kad tu? Majma' Fiqh Islami kata, ianya hukum menggunakan kad itu haram pada beberapa keadaan dan mubah pada beberapa keadaan. Saya nak sebut yang bahagian haram, sebab kata sekiranya satu tempat jual beli tu, pasar raya ke kedai apa-apa, cara nak dapatkan kad diskaun tu kita kena bayar dengan sedikit amount. RM10 daftar, dapat kad diskaun. Kad diskaun ni apa benefit dia? Beli barang dalam kedai ni, mana-mana barang pun akan dapat potongan 10%. Macam mana nak dapat? Kena bayar. Bayar sekali ke, bayar tahunan ke, ikutlah. Tapi yang penting kena bayar. Kalau kita beli barang menggunakan kad tu, mengikut apa yang disebut oleh Majma' Fiqh Islami lah, jual beli tu tidak sah ataupun haram. Saya sebut ni ramai terkejut, sebab kita pun buat benda tu mungkin. Tapi yang dah selesai tu, selesailah. Yang lepas pada ni kita tak buat lah. Kita beli barang dengan satu kad. Kad tu kita boleh macam mana? Kita bayar. Kalau orang tak bayar, tak dapat kad tu. Dan orang yang tak bayar, kalau dia tak dapat kad tu, dia kena beli barang dengan harga tanpa potongan diskaun. Yang dapat kad tu akan dapat potongan diskaun. Nanti saya akan sebut yang bahagian mubahnya pula. Sebab apa? Alasan yang disebutkan oleh Majma' Fiqh Islami. Sebab dalam urusan tu, si penjual, yakni tokai kedai tu, dia boleh naikkan harga barang sesuka hati dia. Lepas pada tu dia markup harga tinggi, lepas tu dia pun buat iklan. Kalau ada kad, dapat potongan 10%. Yang mana mungkin barang tu memang asal dengan harga selepas diskaun pun, tapi dia buat markup tinggi. Jadi situ, siapa yang akan teraniaya? Yang tak ada kad teraniaya. Yang ada kad, dia duk rasa macam dia beli murah dah. Rupa-rupanya memang harga pasaran pun memang harga tu, dia kena tipu je pun. Jadi dia beli kad tu dapat dah duit sekali. Itu haram. Ni banyak tempat. Contoh kedai-kedai buku tertentu, pasar raya tertentu pun ada kaedah ni. Dan ada setengah tempat dia buat bayaran tahunan. Dia tak buat bayaran sekali je. Tapi kalau kedai tu dia bagi kad percuma, kita tak minta tapi dia bagi, tak kena bayar apa-apa, yang tu tak apa. Yang tu mubah. Yang tu okey. Kita pergi mana-mana kedai yang dia ada wujudkan kad ahli. Kad ahli dia tu untuk dapatkannya tak perlu bayar. Tak perlu bayar apa-apa. Dan benefit dia, kita akan dapat harga yang murah dengan potongan tertentu. Jadi itu dibenarkan, tak ada masalah. Jadi mungkin kita ada banyak kad dalam beg duit kita, buka kad banyak. Bunyi orang nak bagi free ni, cari ya kad. Kita pun selalu duduk, RM10 yang dapat kad ni bukan mahal sangat. Sebenarnya harga buku ataupun harga barang situ memang dah murah dah pun. Cuma dia buat lagu tu, dia markup tinggi. Jadi ini antara bab-bab yang agak bahaya lah. Majma' Fiqh Islami dah bersidang 2008. Benda ni dah lama dah pun. Saya nak sebut sini apa? Jual beli, hukum asal dia halal, tak ada masalah. Tapi sampai ada benda yang tak jelas, dia akan haram. Ataupun dia akan berubah lah. Macam kad yang kita isi minyak di stesen minyak tu, kad tu kebanyakan dia bagi free. Yang saya tahulah, Petronas bagi free, Petron pun bagi free, Shell pun rasanya bagi free. Rasanya tak ada kot yang kena bayar. Okay. Dan kita pakai kad tu, minyak mahal macam biasa. Tak ada murah apa pun. Kita hanya dapat point je. Point tu kita boleh tebus lah. Yang tu tak ada masalah. Tidak ada unsur gharar apa pun. Itu sekadar orang kata apa, nak tarik orang supaya sentiasa isi minyak situ je. Itu tidak ada unsur gharar. Sebab bila mana kita dapat satu point yang banyak, kita akan dapat tebus point itu. Cuma kalau dia letakkan bayaran tahunan ke apa-apa semua. Okay. Yang nak sebut pada kita, dalam bab muamalat, kaedah dia lagu tu lah.